Aku nak pergi jumpa Raja Sulaiman. Dah lambat ni. Raja Sulaiman? Ya, dia sakit belakang. Badan dia bisa-bisa. Aku je yang boleh sembuhkan dia menggunakan rotan ni. Apa rotan ni boleh buat? Rotan ni boleh ubati semua penyakit badan. Sakit belakang, sengal tulang, bisa badan. Aku tak percaya. Mana ada rotan sebegitu? Itulah, kau tak tahu. Ini rotan sakti. Kalau macam tu, kau sembuhkan badan aku dulu. Sakit. Tak boleh. Rotan ni hanya untuk Raja Sulaiman. Nanti dia murka. Janganlah bagi tahu Raja Sulaiman. Cepat, ubahkan aku. Kalau tidak, aku makan kau kecil. Nanti. Aku akan ubatkan kau. Tapi janji, jangan makan aku. Yalah. Cepat. Gegasi, baring. Lah. Cepat. Siap. Kena tak sakit? Siap. Sakit lagi ni. Oh, ni mesti tak cukup lilitan. Sekejap, Sekarang? Lagi. Dah. Macam mana rasa sekarang? Macam lagi sakit je. Oh, lupa. Lepas lilit, kena baca jampi. Jampi pula. Cepat. Tak tahan ni. Ikut aku baca. Mambang hutan, mambang rumput, mambang jahat. Mambang hutan, mambang rumput, mambang jahat. Gegasi yang kejam sudah kena ikat. Gergasi yang kejam sudah kena ikat. Padan muka kau, Gegasi. Inilah balasan kau yang suka buat kacau. Nanti kau kecil. Sudahlah sekali. Takkan kau dapat lepaskan diri. Tunggu aku. Mana orang lari ya? Aku akan makan kau. Berhenti! Jangan serang kawan aku. Mana Gegasi? Nanti kau kecil. Gergasi dah tak ada. Hutan kembali aman. Memang cendek kan, Cik? Tahu tak apa. Kita sudah aman. Kasih Kancil. Kecil, cili padi. Wah. Semua binatang gembira. Mereka pun hidup dengan bebas. Habislah cerita. Apa kena mengena cerita ni dengan Aris? Apalah Gegasi tu? Jahat. Kacau kerengga. Betul tu Ara. Ara macam Kancil. Kecil-kecil cili padi. Biarpun kecil, tapi bijak. Alah. Siapa pula tu? Itu kereta Papa. Assalamualaikum.
Mama! 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 Okeylah Omar rosak. Assalamualaikum. Mama! Mama! 好多这种说的，我收钱，我身份证什么身份的之类的。 Haji, nanti nak datang lagi boleh? Boleh. Bila-bila pun boleh. Cuti sekolah kita duduk sini ya, Aki. Duduk terus pun boleh. Dah suka duduk kampung ke? Ya, betul. Pergi dulu ya, Mak. Abah. Yelah. Hati-hati. Bisa sebut saja, bukan macam saya betul-betul dalam masa wasa ada itu suara ni. Hai, sunyi benar tak ada Haris dengan Ara ni. Bilalah nak datang lagi? Alah, janganlah awak nak bersedih. Telefon je lah. Dah, tidur. Yelah,